saya tak ada masa lah Kak Fiza untuk buat bisnes ni. Tak ada masa. Sebenarnya kita bukan tak ada masa, kita tak letakkan bisnes yang baru kita buat tu as a first priority. Korang perasan tak? Ada orang dia boleh bagi masa untuk berjalan, pergi hang out dengan kawan-kawan. Ada orang dia boleh bagi masa untuk pergi cycling. Setiap minggu dia cycling. Kenapa orang tu setiap minggu dia cycling? Sebab dia letakkan cycling tu as dia punya first priority. Jadi kawan-kawan sekalian, kalau kita nak berjaya dalam bisnes, kita kena letakkan bisnes kita as a first priority. Bangun-bangun tidur dah fikir pasal bisnes, tengah hari kan fikir lagi pasal bisnes, petang kan fikir lagi pasal bisnes. Inilah resepi orang-orang bisnes, dia naikkan sales dia daripada 100,000 ke 1 juta ke 10 juta. Fokus dan bagi first priority dekat apa yang tengah kita fight tu. Okay, InsyaAllah semua orang boleh bagi first priority ni. Businessman yang bagus, dia adalah ayah yang bagus, ibu yang bagus, anak yang bagus juga, insyaAllah. So good luck guys. Saya doakan anda semua capai kejayaan yang luar biasa tahun ni. InsyaAllah Allah tu maha baik. Kita doa, kita tawakal, kita usaha kau-kau, Allah mesti bagi kita nikmat. Manisnya kejayaan tu. Kuat semangat.